Apa khabar semua? Dalam video ni anda akan tengok tentang sebuah kapal perang gergasi yang siap ada lapangan terbang dekat atas dia. Kenapa orang susah-susah buat kapal ni? Berapa kos dia? Negara kita ada ke tidak kapal ni? Dan paling penting, macam mana dia berfungsi? Okey, jom kita tengok. Aircraft carriers ni, kalau anda nak senang fikir, dia seolah-olah macam landasan kapal terbang yang terapung untuk jet-jet pejuang dia take off dengan landing. Kenapa nak kena ada landasan terbang terapung ni? Airport dekat darat tak cukup ke? Kan jet pejuang tu boleh terbang jauh. Jadi kelebihan adanya landasan terbang terapung ni adalah jet yang banyak-banyak tu kita boleh bawa dia dan standby dekat kawasan yang dekat dengan tempat yang kita nak serang. Kalau nak serang tempat yang dekat-dekat, tak apa, masih boleh guna landasan dekat darat. Tapi kalau nak pergi serang tempat yang sangat jauh, yang mana kalau terbang dari darat, by the time kita nak sampai dekat tempat yang dia nak attack tu, minyak dah tinggal sikit. Kalau untuk tempat macam ni, lebih sesuai guna aircraft carriers. Untuk masa sekarang ni, ada lebih kurang 50 aircraft carriers yang operational. Dan US sahaja ada 11 biji aircraft carrier gergasi yang siap guna nuklear lagi untuk gerakkan dia. Nanti kita cerita pasal propulsion kapal ni. Negara kita memang tak adalah aircraft carrier ni, apatah lagi sebesar ni. First, benda ni memang sangat mahal yang mana boleh mencecah sehingga 50 bilion ringgit. Lagipun negara kita tak perlukan aircraft carrier ni sebab most of the time aircraft carrier yang ada ni digunakan sebagai simbol yang negara dia sangat hebat lah. Jadi orang akan takut nak cari pasal dengan dia. Lagi-lagi negara Donald Trump. Sebab dengan adanya kapal sebesar ni dan boleh angkut pula pesawat, maka immediately orang tahu dekat kawasan tu negara dia lah yang ada kelebihan bukan sahaja dekat laut tapi juga dekat udara. Pendek kata nak action je lah ada aircraft carrier ni. Most of the time. Tapi walaupun aircraft carrier ni sangat besar, dari segi skala nak terbang dengan nak landingkan jet pejuang, landasan ni kira pendek lah sebenarnya. Maksud saya dia masih tak cukup panjang untuk jet tu nak ambil lajak nak terbang. Kalau guna power dari jet tu sendiri, memang highly likely yang dia tak sempat nak terbang dan sampai hujung landasan tu masuk dalam laut. Jadi untuk membolehkan jet pejuang ni terbang, diorang letakkan satu sistem untuk pecutkan jet pejuang ni supaya dia ada cukup aerodynamic lift untuk terbang dengan power dia sendiri. Sistem ni adalah sistem catapult. Bunyi je macam canggih, tapi dalam bahasa kita, dia guna lastik sebenarnya. Yang korang lastik cicak tu, tak tahulah orang sekarang main lastik lagi ke tidak kan. Cuma lastik yang digunakan dekat kapal ni digunakan untuk melastik jet pejuang tu supaya dapat pecut dengan cepat dan boleh terbang sebelum sampai ke hujung landasan. Sistem lastik ni pula ada banyak jenis lah. Kalau sistem yang dulu, diorang akan guna high pressure steam. Steam ni diambil dari boiler untuk drive piston di bawah deck dan akan ada satu besi yang dipanggil shuttle yang akan connect dengan tayar depan jet untuk pecutkan jet pejuang ni bila dia nak terbang. Tapi bila zaman makin canggih, lastik ni pun dah banyak digantikan dengan sistem EMALS ataupun nama penuh dia Electromagnetic Aircraft Launch System. Kira macam guna linear motor je sepanjang deck tu untuk launch jet pejuang ni. Jadi sistem EMALS ni lebih fleksibel dan lebih smooth dan pada masa yang sama kuranglah sikit benda nak kena maintain berbanding kalau nak guna steam dari boiler tadi. Tapi sebelum tu, kalau anda dah tengok video ni sampai sini, maksudnya anda ni memang minat belajar pelbagai benda. Jadi kalau anda berminat nak belajar lagi macam-macam topik, kami di Akademi Hasbullah ada menyediakan kursus-kursus online dalam bidang teknikal, termasuk robotik, enjin, AI untuk usahawan, AI untuk tempat kerja. Baru-baru ni kami launch kursus Canva dan memang panggil graphic designer sebenar datang mengajar. Kursus untuk buat website pun ada. Jadi basically saya mencari guru-guru yang best-best ni di seluruh Malaysia dan minta diorang turunkan ilmu-ilmu yang diorang ada ni kepada anda, pendengar-pendengar Hasbullah Syarah. Jadi kalau anda berminat nak belajar dari pakar-pakar terbaik di Malaysia ni, saya jemput anda untuk klik link di bawah. Okey, jom kita sambung. Disebabkan kapal ni sangat besar, of course untuk menggerakkan dia ke mana-mana dalam dunia ni akan menggunakan tenaga yang sangat banyak. Jadi ada antara aircraft carriers ni, especially dari US yang menggunakan nuklear terus untuk gerakkan kapal ni. Maksudnya dekat dalam tu ada nuclear reactor. France pun ada kapal macam ni dan dengan kata China pun tengah buat.
Maka kapal yang ada nuclear reactor dekat dalam dia ni bolehlah beroperasi bertahun-tahun lamanya tanpa perlu balik ke base untuk refueling. Jadi ruang yang asalnya sebelum ni guna untuk bawa minyak untuk kapal tu, sekarang ni bolehlah guna untuk bawa lebih banyak minyak untuk masukkan dalam jet-jet pejuang diorang. Dan of course, bila ada ruang yang lebih, bolehlah bawa lebih banyak senjata untuk diorang punya kapal terbang. Ada satu aircraft carrier milik US ni, pada satu-satu masa tu boleh bawa 80 jet pejuang tau. Jadi anda bayangkanlah betapa besarnya kapal ni dan berapa banyak power yang digunakan untuk bergerak. Lepas tu berapa juta gallon minyak pula dia nak kena carry untuk ke semua 80 jet pejuang ni kan. Cuma masalahnya, kapal yang bawa landasan terbang ni dia besar dan gemuk. Lepas tu dia tak boleh lah nak bergerak cukup laju. Yelah, memang dia sangat besar. Nak corner-corner pun slow. Jadi kalau dekat tengah laut tu, memang musuh senang nampak kapal ni dan senang nak target dia. Maksudnya nak tembak dia dari atas pun boleh, nak tembak dari bawah guna submarine pun boleh. Oleh sebab itu, aircraft carriers ni kebiasaannya dia tidaklah berjalan sorang-sorang. Dia akan berjalan dalam segerombolan macam tu. Disebabkan aircraft carrier ni adalah aset yang sangat bernilai, plus dengan jet-jet dia dekat atas tu lagi kan, maka memang dia dijaga dengan sangat ketat sewaktu sedang bergerak. Akan sentiasa ada kapal pengiring yang lain untuk defend kapal ni kalau kata dia kena serang. Even dekat bawah kapal ni pun akan ada submarine yang standby kalau ada orang tembak dari bawah. Dan of course lah, kalau lah kata radar dia dapat detect musuh, dia boleh gunakanlah jet pejuang yang di tengah bawah tu untuk hapuskan musuh tu dulu sebelum musuh ni boleh tembak kapal tu. Kapal-kapal pengiring tu pun bukan sebarang-sebarang kapal lah. Siap ada destroyer yang bawa macam-macam senjata long range dengan short range missile untuk tembak musuh yang cuba-cuba nak kacau diorang punya aircraft carrier. Satu lagi, kapal aircraft carrier ni pun walaupun dia tidak sepantas kapal-kapal lain yang lebih kecil, untuk saiz besar gedabak dia tu consider laju lah juga. Dan pergerakan ni pun akan menjadikan aircraft carrier ni susah nak ditembak. Jadi kadang-kadang kita pelik, kenapa US boleh ada kapal sebesar dan sejanggih tu dan negara lain tak ada pun, lagi-lagi negara kecil macam Malaysia. Tapi ini sepadanlah dengan cita-cita US sejak dulu lagi untuk seolah-olah menjadi macam polis dunia. Jadi diorang punya bajet ketenteraan dia almost unlimited. Maka lahirlah kapal-kapal gergasi macam ni. Dan bila dah ada aset-aset ketenteraan macam ni, negara lain pun takutlah nak cari pasal dengan dia. Tapi malangnya di zaman Donald Trump sekarang, nampaknya mereka dah jadi terlalu angkuh dan sibuk nak kacau negara orang lain. Kita di Malaysia agak bernasib baik sebab geografi kita agak dekat dengan satu lagi superpower yang tak kisahkan US ni, iaitu negara China. Jadi secara ketenteraan US tak menyebuk sangatlah dekat sini. Cuma adalah kerjasama yang dibuat dengan negara-negara sekitar. Contohnya US boleh gunakan Singapura punya base mainly untuk pertahanan maritim. Setakat pengetahuan saya, di Malaysia memang tak ada lagi US punya base.